Hello guys, selamat datang ke MFS Hobby Channel, channel hobi untuk kita semua. Okay, so untuk video kali ni aku nak review Monster Galaxy Card starter deck terbaru, iaitu starter deck Thunderbolt. So starter deck ni adalah starter deck yang sangat-sangat aku nantikan. Sebab apa korang nak tahu, korang kena tonton video aku sampai habis. Tapi sebelum tu, yang baru dengan aku punya channel, selamat datang. Dan yang belum subscribe, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan tekan lonceng notifikasi supaya tak ketinggalan update ataupun unboxing terbaru daripada aku. Okay, so ini adalah starter deck yang sangat-sangat aku nantikan. Sebab apa? Starter deck ni adalah starter deck yang fully versi komik. So bila versi komik ni, dia punya apa ni, artwork dia memang lawa-lawa guys. So kalau korang tengok kat sini, starter deck ni dia mengandungi berapa kad akan dapat satu arena mat dan 30 kad baharu lah kat dalam ni So ni adalah poster yang kita dapat hasilkan untuk starter deck Thunderbolt ni. Dan poster je, kalau korang tengok kat belakang ni, semuanya adalah karakter dalam versi komik. So memang sangat-sangat lawa lah bila versi komik ni. Dan kat depan ni, kalau korang tengok kat sini, ada tahap 3 untuk Boboiboy daun, iaitu Boboiboy Rimba. Dan ini ada Puteri Kirana. So ni akan muncul dekat movie je nanti. So kita nantikan lah nanti So ni Thunderbolt. Kalau korang tengok kat sini, bertemakan thunder, elektrik dan juga hijau ni daun lah. So cantik kombinasi color, Ultra warna merah dan juga hijau daun ataupun rimba. Dan di tepi je ada macam ni. Dan ni dia punya cara bermain, korang boleh scan. Dan di belakang ni kalau beli akan dapat satu arena mat, 3 kad awesome, satu poster dan 3 kad tambahan serta HP marker dan cara-cara bermain. Dan ni adalah rilis tahun ni lah, tahun 2026, tapi dia made in China. Okay, jom kita buka, kita tengok kad-kad yang terdapat dalam starter deck Thunderbolt ni. Okay, so first kali kalau korang beli akan dapat arena mat dia. So ni arena mat dia, arena mat Boboiboy Rimba versi komik. Jom aku buka arena mat ni. Okay, so arena mat ni kalau korang yang player mesti dah familiar cara-cara bermain dia. So ni arena mat dia. Aku tengok review daripada tepi sini. Okay, so kalau korang tengok arena mat ni, dia ada Boboiboy Rimba. Yang ini apa ni? Boboiboy apa ni? Gentar, macam gentar kan. Dan ni ada macam kuasa bayang macam tu lah Ada naga. Dan di atas ni ada Boboiboy Beliong Oh, Beliong pun masuk dekat poster ni. So memang padu. Dan ni ada kawannya Kualif, Yaya dan juga Ying. Ada Gopal. Dan ni mesti Feng kan, Feng kuasa bayang je kan. Dan di tepinya adalah antagonis-antagonis yang terdapat dekat cerita ni lah. So kalau korang tengok kat sini ada karakter ni, karakter baru aku pun belum tengok lagi. Dan ni ni ada burung dan juga ada Kirana, Puteri Kirana. Dan ni ada Tumbosaurus. So cantik dia punya arena mat ni. So kalau korang nak beli, boleh beli lah dekat video aku. Dan ni adalah kad-kad yang terdapat dalam starter deck Thunderbolt. Ni starter deck ni memang lawa gila kad dia guys. So korang kalau collector ataupun player, wajib beli. Aku rasa memang wajib beli starter deck ni sebabnya dia punya artwork je lawa-lawa guys. So kalau korang tengok kat sini, kad S ataupun kad terkuat dia adalah Maharani Satyanta Kirana. Dan korang boleh tengok kat sini, artwork dia cantik. Ada Kirana ni tengah buat kuasa penuh je. Sambaran Ultra, nyawa 260, serangan 240. Kad ini boleh digunakan sekiranya pernah menggunakan kad Boboiboy Halilintar, Kirana dan Retaka pun antara syaratnya kalau nak gunakan kad Satyanta, Maharani Satyanta Kirana ni. Dan ni adalah kad 23. Dan efek dia, pemain automatik menang jika pihak lawan mempunyai kad jenis Boboiboy Halilintar di dalam deck, zon menang dan zon kalah. Efek dia pun efek yang betul-betul padu gila guys. Dan ini seterusnya, kad sokongan kekal robot Satyanta. Kad ini kekal di zon kad sokongan pihak lawan, efek berterusan dan hanya akan dipindahkan ke zon kalah apabila pihak lawan berjaya mendapat nilai lebih tinggi daripada bilangan HP marker. Dan efeknya, kita tengok efek dia. Kad ini diletakkan di zon kad sokongan kekal pihak lawan. Selagi kad ini berada di zon tersebut, pihak lawan tidak dibenarkan menggunakan kad sokongan. Efek yang padu gila guys. Okay, so tengok artwork dia pun cantik. Dan next kat level A yang kita nantikan, Boboiboy Rimba. Nyawa 260, serangan 240, kuat. Kad ini boleh digunakan sekiranya pernah menggunakan kad Boboiboy Duri. Dan kita tengok dia punya efek ya. Serangan pihak lawan tidak berkesan selagi
terdapat kad sokongan kekal yang aktif di zon kad sokongan pihak lawan. Efek yang padu. Okay, next. Boboi gentar. Korang boleh tengok sini ada boboi gentar tengah mata bercahaya kan. Dan di belakang ni ada robot. Okay, tu nyawa 220, serangan 160. Kad ini boleh digunakan sekiranya pernah menggunakan kad boboi gempa dan halilintar. Kedua-dua pemain melempar HP marker sebanyak 3 kali. Setiap kali pemain mendapat nilai lebih tinggi, tolak 40 HP kad di zon aktif pihak lawan. Efek yang best. Nice. Dan ni adalah HP marker je. HP marker bertemakan hijau dan juga merah, Voltra dan juga Rimba. Okay, sama. Dan ni akan dapat kad apa ni, kad tournament ni aku panggil. Kalau korang masuk dekat kedai yang main tournament mingguan, korang kalau menang boleh dapat chop satu lah kat sini. Okay, next. Kad biasa semua ni. Kad istimewa tadi kita dah review. Okay, kad biasa yang seterusnya Boboi Rimba menjala. Nyawa 240, serangan 220, kad bersyarat. Dan seterusnya sepanjang pusingan ini tambah 80 HP setiap kali pihak lawan mengaktifkan kad sokongan. So memang best kalau kad sokongan pihak lawan diletakkan, akan tambah nyawa sebanyak 80. Padu juga, nice. Padu juga efek dia. Okay, next. Ying, larian kelajuan hyper. Lawa gila guys artwork dia. Memang padu ni. Nyawa dan serangan sama 180, tapi kad ni adalah kad Ying yang bersyarat. Kad ini boleh digunakan sekiranya pernah menggunakan kad jenis Ying tidak bersyarat. Efek kad bersyarat selalu power. Okay, next. Efek kad lawan tidak berkesan. Sepanjang pusingan ini pihak lawan bermain dengan tangan terbuka kecuali kad Awesome. Efek macam mana ni? Aku cuba fahamkan balik. Efek kad lawan tidak berkesan, so kad lawan tidak boleh menggunakan efek. Sepanjang pusingan ini pihak lawan bermain dengan tangan terbuka kecuali kad Awesome. Maksudnya kita tak boleh nak guna kad sokongan ke? Okay, aku tak berapa faham sebab kat pihak lawan bermain dengan tangan terbuka kan. So mungkin korang boleh komen kat aku punya video untuk apa ni, explain ataupun terangkan efek kat ni. So aku baru first time baca efek yang macam ni. Okay, next. Pak Patuh. Tapi aku tak nampak. Ni ada robot dia. Robot apa ni, yang puak api dengan puak ais tu, Mawais, dan juga lagi seorang ni Pak Rapi. Panglima Pak Rapi. Dan ni Pak Patuh dia. Cantik. Okay, efek dia penambahan 80 attack jika pihak lawan pernah menggunakan kad jenis boboi ais atau boboi bliss di zon aktif. Dia boleh tambahkan serangan ya. Okay, next. Kad Awesome daun yang bertemakan Boboi Rimba, dan di belakangnya ada mas apa nama Gardu mas Gardu bukan mas Gardu, apa nama ni aku tak ingat lah, yang kuasa balak tu. Okay, so ni dia punya pengguna elemental pertama untuk daun lah. Kat belakang ni ada dia punya, aku tak ingat nama dia apa. Okay, next. Pai Rapi. Kita tengok ada aura Pai Rapi, dan juga ni adalah Boboi tahap 3, Boboi tahap 3 untuk elemen api, Boboi Nova. Okay, cantik juga Dan seterusnya ada ni Mas Mawais dan juga Boboi Blizzard. Cantik gila guys artwork dia. Okay, next. Kad sokongan Boboi Beliung versus Karantula. Tengok ni kad sokongan. Ada Boboi Beliung dan juga ada Karantula di belakang dia. Efek dia kira jumlah kad di tangan, kemudian masukkan semua kad tersebut di dalam deck, lihat deck dan pilih sejumlah kad bersamaan dengan jumlah kad yang dimasukkan, kemudian kocok deck. Efek dia pun korang kena fahamkan betul-betul Efek dia banyak panjang Okay, next. Kad sokongan kekal Robot Rimba dan versus Maharani Satrianta Kirana. Boboi Rimba versus Maharani Satrianta Kirana. Okay, aku salah baca. Okay, ni ada Boboi Rimba dan juga Kirana je lah. So kita tengok efek dia. Efek kad pihak lawan di zon aktif tidak berkesan selagi kad sokongan kekal ini aktif. Pihak lawan hanya boleh mengaktifkan kad efek melalui kad sokongan atau kad sokongan kekal sahaja. Ni adalah kad sokongan kekal. So ada berapa kad sokongan kekal dalam ni Tak apa, nanti kita check. Okay, next. Kad sokongan juga Boboi Sori versus Tumbosaurus Rex. Ni artwork dia cantik gila guys.
dengan kuasa kat atas ni. Dan ni ada Tumbosaurus di belakang dia. Oh, padu betul lah. Okay, next. Efek kad sokongan lawan tidak berkesan. So, ni efek yang biasa lah. Biasa efek. Okay, next. Kuali Sudip berapi. Okay, ni sudip berapi. Jika nilai HP pihak lawan lebih tinggi, tambah 60 attack bagi kad di zone aktif. Okay, next. Bobo Boy. Ni Bobo Boy kuasa elemental. Kita tengok ada logo elemental, elemen daun Dan ni efek dia, tukar kad ini dengan kad jenis bersyarat dari deck atau zone kalah dan aktifkan efek kad tersebut. Jika pertukaran dibuat dari deck, kocok semula deck. Efek yang best kita boleh upgrade ke kad bersyarat Okay, next. Yaya Gravity menolak. Kad nombor 25. Kad ini adalah kad bersyarat. Kad ini boleh digunakan sekiranya pernah menggunakan kad jenis Yaya tidak bersyarat. Kuasa manipulasi gravity tahap ketiga. Buang semua kad di tangan pihak lawan ke zone kalah. Bagi setiap kad yang dibuang, tolak HP sebanyak 40 kad lawan. Efek yang bahaya ni. Okay, next. Boboiboy Solar dan Duri. So, ni adalah kad yang bagi aku kuasa 2 yang sangat membantu untuk korang menggunakan kad Boboiboy Sori. So, ni adalah kad yang wajib kalau korang pengguna Boboiboy Sori ni. Dua kad ni adalah kad yang perlu ada. Okay, sebab je kita ada Solar dan juga Duri. So, cukuplah kalau korang nak gunakan kad Boboiboy Sori. Okay, next. HP tolak 20 bagi kad attack tolak 20 kad lawan bagi setiap kad yang terdapat di tangan pemain. Okay, seterusnya Boboiboy Gempa dan Halilintar. Ni pun antara yang boleh upgrade ke Boboiboy Gentah. So, memang starter deck ni starter deck yang betul-betul dah dikaji Kalau korang nak gunakan kad bersyarat ataupun Elemental Fusion, memang ni lah kad-kad yang diperlukan. Okay, next. Apa ni efek? Nyawa tambah 20 bagi setiap kad yang terdapat di tangan pihak lawan. Okay, next. Boboiboy Blaze dan Ice. Ni adalah kad yang wajib kalau pengguna Boboiboy Frostfire. Okay, next. Attack tambah 20 bagi setiap kad yang terdapat di tangan pihak lawan. Okay, next. Yaya dan Ying versus ni apa General apa namanya? General yang masa dekat Beliong punya episod tu. General apa ni? Cikala kan. Okay, next efek dia. Jika kalah osong pertama, tetapkan attack kat lawan kepada 20. Efek-efek yang padu. Next, Puak Muriong. Puak Muriong ni burung-burung macam tu lah. Okay, kad nombor 8. Efek kad lawan tidak berkesan. Seterusnya Adudu. Adudu pun ada dalam karakter, dalam kad tanda apa ni? Starter deck Thunderbolt ni. So ni efek dia, pilih satu kad dari deck pihak lawan dan tiru nilai attack kad tersebut. Seterusnya Maharaja Reramos. Ni Maharaja Reramos versi komik dia. Korang tengok kat sini ada apa ni? Dia berkuasa apa nama robot ni? Robot lampu, Lambot, dan juga ni ada Karantula dia. Okay, kita tengok efek pihak lawan tidak boleh menggunakan kad sokongan. Dan seterusnya Gopal, tumbukan dodol gergasi. Korang tengok ada dodol kat belakang ni. Kad ini boleh digunakan sekiranya pernah menggunakan kad jenis Gopal tidak bersyarat. So, ini kad bersyarat. Efek, kedua-dua pemain melempar HP marker sebanyak 3 kali. Setiap kali pemain mendapat nilai lebih tinggi, tolak 40 HP kad di zone aktif pihak lawan. Ok, so padu juga efek Okay, next Fang, Naga Bayang. Korang boleh tengok ada naga bayang dia, dan ni Fang dia. So, ni kad bersyarat. Korang kena menggunakan kad Fang biasa lah kalau nak gunakan kad ni. Kita tengok efek dia. Efek dia betul-betul panjang ni guys. Kuasa manipulasi bayang tahap ketiga. Pilih satu kad biasa bersyarat dan satu kad sokongan dari deck. Kad yang berada di zone aktif akan meniru nilai HP dan attack dari kad biasa bersyarat dan meniru efek dari kad sokongan tersebut. Efeknya panjang guys. So, kena fahamkan betul-betul Okay, next. General Gurmida. Penambahan 40 attack jika kad jenis Kirana berada di dalam deck. Ni dia combo dengan Kirana punya kad. Okay, next. Captain Kaizo. Captain Kaizo pun ada dalam kad ni. Dalam starter deck ni. Efek kad lawan tidak berkesan termasuk efek dari kad sokongan. Okay, seterusnya Fang dan Gopal. Ni kacak pula Gopal ni guys. Okay, next. Pilih satu kad dari zone kalah dan masukkan semula ke dalam deck. Seterusnya Kuali. Tukar kad di zone aktif dengan satu kad dari deck tanpa mengaktifkan efek kad baru tersebut. Kocok semula deck selepas penukaran dibuat. Ok, seterusnya Maripos. Kad nombor 3, efek dia pun panjang guys.
Jika kad jenis Boboiboy Taufan berada di tangan, pihak lawan tidak boleh menyerang kad di zon aktif. Efek ini boleh dibatalkan sekiranya pihak lawan mendapat nilai lebih tinggi dalam balingan HP marker yang dilakukan oleh kedua-dua pemain sebelum osung. Efek ini betul-betul panjang Connect kad sokongan bunga apiru biru. Kita tengok ada kuali dan ni ada apa benda ni guys. Yang biru ni aku tak pasti ni macam comel pula kad nombor 2, ambil 3 kad dari bahagian atas deck dan letakkan di tangan. Dan seterusnya kad sokongan password. Ni ada antara kad-kad yang penting masa coki-coki punya password dengan lagi satu pack cyclone apa aku tak ingat, cyclone fury punya. Masa pack cyclone dengan pack starter deck yang apa ni, dengan pack coki-coki yang apa tu, Galaxy card ni password ni antara kad-kad yang wajib ada dalam deck setiap player masa tu lah. Okay, so ni kad pertama, tukar kad di zone aktif dengan kad bersyarat dari deck, kemudian aktifkan efek kad tersebut. Efek yang bahaya password ni. Dan seterusnya kad terakhir Boboiboy Taufan. Ni ada Boboiboy Taufan, di belakangnya ada beliung. Nyawa 120, serangan 100, kad nombor 6. Jika kad jenis Maripos berada di tangan, pihak lawan tidak boleh menyerang kad di zon aktif. Efek ini boleh dibatalkan sekiranya pihak lawan mendapat nilai lebih tinggi dalam balingan HP marker yang dilakukan oleh kedua-dua pemain sebelum osum. Ok, so dah habis review ke semua kad-kad yang terdapat dalam starter deck Thunderbolt ni. So jom kita hasilkan poster untuk kita tengok macam mana poster untuk pack Thunderbolt ni. Ok guys, seterusnya aku nak hasilkan poster untuk starter deck Thunderbolt ni. So jom kita tengok poster Poster yang pertama kita letak password. Seterusnya kita letak di sini. Dan seterusnya kita letak ini. Ok, seterusnya di bawah bawah kita letak ni Kalau aku tengok dekat gambar je kita letak betul lah, kita letak di bawah. Dan seterusnya rimba. Dan seterusnya Boboiboy Taufan. Ok, so ni adalah mega poster je tau. So aku hasilkan mega poster je dulu lah sebelum kita buat poster nombor 3 dan juga poster kecil je. Ok, next kita letak ni. Dan juga di bawah kita letak Boboiboy, Ying dan Yaya. Ok, so ni poster yang pertama. Kalau korang tengok kat sini Ok, so untuk poster pertama ni rupanya macam ni Kita tengok kat sini ada password, kuali dan juga Maripos. Dan di bawah ni ada rimba di tengah, di center dia. So untuk AR untuk AR yang pack Thunderbolt ni adalah Boboiboy untuk AR yang pack yang baru ni, Bolt Impact AR dia adalah ni Boboiboy rimba. Tapi yang tu aku akan review kemudian lah untuk video aku. Okay, next seterusnya kita letak kuali. Seterusnya dan seterusnya kita letak di sini. Ok, so ni mega poster je tau. So korang layan je lah video aku Ok, seterusnya di bawah kita letak ni. Ok, so ini dia mega poster untuk pack Thunderbolt ni. So korang boleh tengok dekat sini. Dia punya kad je, cantik-cantik poster dia. Sebab ni adalah poster versi comic. So aku sangat suka sebenarnya untuk versi comic ni. Sebabnya artwork dia lebih cantik daripada versi 3D atau versi dekat TV tu kan. Ok, so kita tengok kat sini tengah ada nampak macam Taufan tengah berhadapan dengan ni lah. So sangat-sangat cantik. Dan seterusnya kita nak buat poster yang seterusnya. So yang ni aku kemas dulu. Ok, so kita kemas balik So korang tunggu sekejap. Okay, aku kena kemas balik sebabnya senang sikit untuk aku buat review yang seterusnya. Ok, sikit lagi. Okay, ni poster mega poster dia. Seterusnya kita nak buat poster yang seterusnya. Ok, so poster seterusnya kita ada berbagi kad ni. Kita letakkan kat di sini. Seterusnya fan. Ok, seterusnya. Ok, so untuk pack kedua ni dia adalah poster yang terdapat kat level S, Maharani Satrianta Kirana. Ok, so di bawah sini dan juga sini. Ok, so ini dah poster kedua dia. Korang boleh tengok kat sini lah. Cantik poster ni. Dia ada tim Boboiboy dan di tengah ni ada Maharaja Kirana. Dan seterusnya ada general baru General Gurmila. So inilah je hasil poster dia. So padu juga poster-poster dia. Kalau korang tengok kat sini, setiap poster ni
untuk apa ni, pack Thunderbolt ni, poster yang mini atau poster kedua dia, semuanya ada nama kuasa dia. Kalau korang tengok sini, Gopal ada tumbukan dodol, ni ada naga bayang, ni ada Hiyah, kelajuan hyper, lembah sambaran Voltra, ni ada beberapa rimba menjala dan sudip berapi, kuasa elemental dan juga gravity menolak. So semua ada tulisan panggilan kuasa je untuk poster ni. Okay, next kita nak buat poster kecil je lah, poster mini poster yang terdapat untuk pack Thunderbolt, Thunderbolt ni, Thunderbolt. Okay, so berbaki lagi 6 kad je. Okay, so ada 6 kad je. So ni seterusnya kita nak buat poster kad sokongan, kad nombor 28, 29 dan juga 30. So untuk poster kad sokongan ni semuanya adalah karakter. Kalau korang tengok kat sini ada karakter apa ni, karakter rimba, boba rimba, sorry dan juga beliung. Dan di bawah ni ada kad awesome je. Kad awesome je pun boleh jadikan poster juga Okay, so ini poster kat awesome dia. Korang boleh tengok daun, api dan juga air. So memang padu betul guys untuk starter deck apa ni, Thunderbolt ni. So aku rasa video aku sampai kat sini saja. Korang kalau nak beli starter deck Thunderbolt ni boleh beli dekat link video aku yang aku sediakan kat link video aku ni. So yang belum subscribe jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan juga tekan loceng notifikasi. Terima kasih kerana support MFS Hobby Channel. Kita jumpa di next video untuk aku review, sebabnya next video aku akan reviewkan pack terbaru, iaitu pack ini dia, pack Bold Impact. So korang jangan lupa untuk subscribe atau kalau notifikasi. So itu saja daripada aku kali ni. So terima kasih kerana menonton. Kita jumpa di next video. Assalamualaikum.